السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الصدق والوفاء، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته شهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sampai 13 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nas'aluhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi. والصلاة والسلام على رسول الله وقرة أعيننا نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الزحام. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله بوجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معاشر الحضور mu'tabirin mu'tabirat yang dirahmati Allah, InsyaAllah kita sambung surat 13 bersama. Masih dari dalam bab rahsia haji, yakni mengunjungi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Kata musannif, sebaiknya dia menjajarkan bahu kanannya dengan tiang mimbar dan menghadap ke Qiblah yang di sebelahnya terdapat kotak. Dengan begitu lingkaran yang ada dalam kiblat masjid berada di hadapan kedua matanya. Itulah tempat berdiri Rasulullah. Mimbar itu dah tak ada di tutup sebelah lah. Ini cerita ni Imam Ghazali tulis kitab ni, ya, dengan kita sekarang sudah hampir 600 tahun. Jadi dia habaq ni yang kita baca, sebaliknya dia menjajarkan bahu kanannya dengan tiang mimbar Rasulullah, ya. Mimbar tu adalah sekarang tu memang mimbar tu mimbar yang ada sekarang ni yang tinggi tu. Mimbar Nabi 3 anak tangga saja, ya. Kerajaan Bani Abbasiyah bila memerintah wilayah Islam, maka mimbar itu naik tinggi yang di atas sekarang ni lah. Itu maksudnya, ya, bahu kanan sejadah dengan tiang mimbar menghadap ke Qiblah. Qiblah ni makna kata dia ada 2 tiang, ya. Nak masuk ke makam Nabi itu dia ada lepas mimbar tu dia ada 2 tiang. Itu dia panggil Qiblah. Sekarang dah tak ada Qiblah tu. Dah tak ada lah. Tidak ada Qiblah lagi lah. Apa kita baca tu lah. Maknanya kita nak bagi salam Nabi tu, kita berdiri depan makam Rasul.